Jom, Mama Syah cakap jom. Cakap Mama Syah. Jom. Okay. Book homestay nombor 15 cakap. Book homestay nombor Homestay nombor 15. Okay. Ada private pool. 15. Oh, boleh masuk like banyak gila kereta, parking dalam 5 ke 6. Atas tu ada satu bilik. Ni tempat mandi kolam, private pool. Ada tempat untuk mandi lepas mandi kolam. Ada tangga untuk naik ke bilik atas. Sorry, kita lepas makan-makan raya so macam busy sikit. Sepas sikit. So tu pun tangga boleh naik ke atas. So ada 1, 2, 3, 4 dengan kat atas 5 bilik. Ada 4 toilet. Yes. Best tak duduk sini? Best, seronok. Akan repeat tak? Akan. Diorang akan repeat. Betul sangat recommend untuk orang stay dekat sini. Nanti masak kat atas sini. Oh, boleh naik dekat sini. Nampak tu merkon ada sebab kita jalan raya kan. Lepas tu ada view kapal terbang juga naik kalau pagi-pagi. Okay. So ni boleh dari atas. Boleh solat berjemaah dekat atas kalau nak buat. So ni macam balcony. Rumah yang sangat-sangat cantik. So jangan lupa book. Kat situ ada kolam tu paling penting. Semua orang suka kolam.